Assalamualaikum, nama saya Zuraida binti Yaakob. Saya berumur 39 tahun. Saya menetap di Sri Iskandar dan tinggi saya 163 manakala berat saya 80 kilogram. Kaulah manusia paling bangsat yang pernah aku jumpa. Aku tolong kau daripada kau merempat tepi jalan. Angkat kau. Ini yang kau bagi kat aku. Memanglah kau dasar manusia yang lupa daratan. Lepasnya nak jadi apa dengan kau? Nak terlingkup kau? Aku dah tak ambil tahu. Ini kebalasan kau pada mana? Apa salah mak? Apa kurang mak didik kau? Apa kurang mak beri pada kau? Siap malam mak cuba jadi ibu yang terbaik untuk kau. Tapi sebelum kau mencapai bintang kau dah lupakan mak. Allah Ana. Ya Allah, mana silapku ya Allah. Bantulah aku ya Allah. And action. Bro, yang tadi beri salam. Agak-agaklah. Ini kuda pun mati kalau rupa ni. Kau apa Aduh. Aduh, saya pula kaki ni. Weh, muslimat! Kau ingat kau lawa pakai apa tu? Ya Allah, udahlah tak nokok. Dah apa mak lampan? Udah penting ke buka. Tak ada nokok. Nak tanya ni. Mana lagi Kuma ni tak balik-balik ni? Balik rumah kamu je. Takkan kamu nak bagi laki kita ni tak balik ke rumah kita? Ha, kamu bolak seorang je. Tak payah nak gelap-gelap lah. Piuk-piuk pula Tinggi sungguh adab-adab akak-akak. tak payah nak beradab-radab lah. Patah heranlah kena tinggal adik laki-laki cari Dah lain. kenapa pula? Kita mandrumkan dia supaya tak balik rumah kami. Akak, dia nak cari bini yang sama level lah. Agak. Bukannya bau tanah. Dia dah mandrem dah. Aku ni tak sama level dengan laki aku ke? Bini yang sama level. Yang boleh bawa ke Aku sana, tengok level boleh bawa je. ke sini. Payahlah. Dia yang sama ranggi dengan dia. Hello, aku ni kecil molek juga Payahlah nak bolak Lain seorang. kali nak belajar macam mana nak jaga laki cari saya kak. Aku elok aja jaga dia. Kalau Ya, kamu balik, dia bagi dia balik ke rumah. Macam mana dia tak cari saya kalau dapat bini-bini mulutnya macam ini? Yang tak tahu jaga mulut. So, sekarang saya tak rugi apa. Abang Saidun balik rumah saya juga. Itu nampak sangat yang saya pandai jaga dia. Kenapa kalau agak hebat? Kalau agak hebat, kenapa dia tak pergi rumah agak?